Pernah tak rasa macam kenapa makin lama bibir makin gelap ya dan kering sangat walaupun dah pakai lip balm hari-hari, setiap hari dah pakai. Kalau bibir nampak kusam, toner tak sekata atau sentiasa mengelupas, you are not alone. Ramai orang tak sedar bibir sebenarnya antara bahagian kulit yang paling sensitif dan mudah terkesan dengan cuaca, ya, cahaya matahari ataupun habit sikap harian anda. Tapi masalah bibir kering dan gelap ini sebenarnya boleh diatasi dengan hanya 2 langkah mudah. Dalam video ini saya tunjukkan kepada anda cara untuk merawat dan memulihkan keadaan bibir yang kering, gelap dan mungkin juga nampak pucat itu. Jika anda mahu bibir yang pink, plump dan sihat, pastikan anda tonton video ini sampai habis. Jom, let's glow together. Hi glowers, okay, now let's talk about the real issue here. Kenapa bibir boleh jadi gelap atau kering? Sebenarnya ada banyak faktor yang anda mungkin tak perasan. Antaranya pendedahan kepada sinar UV. Bila kulit bibir tak dilindungi dengan produk yang ada bahan pelindung UV, ia terdedah kepada sinar UVA dan UVB. Perkara ini sebenarnya boleh trigger penghasilan melanin dan menjadikan bibir nampak lebih gelap. Kedua, kurang kelembapan. Ramai orang tak tahu yang bibir kita ni tak ada kelenjar peluh ataupun kelenjar sebum, kelenjar minyak. 2 jenis kelenjar ini sebenarnya penting untuk hasilkan kelembapan semula jadi pada kulit. Tapi disebabkan bibir kita ni tak ada kelenjar ini, dua-dua tak ada, jadi ia tak mampu nak hasilkan minyak semula jadi untuk kekalkan kelembapan. Maknanya anda perlu ada rutin penjagaan bibir yang khusus supaya tak mudah merekah bibir itu dan juga tak mudahlah ia hilang keanjalan. Ada juga sebab lain, ya, antaranya penggunaan produk bibir yang mengeringkan. Setengah lipstick, lip tint atau lip matte yang anda gunakan setiap hari itu boleh mengandungi alkohol ataupun pewangi yang cenderung mengeringkan bibir tertentu, bukan semua bibir lah, ya, dalam jangka masa yang panjang apabila anda pakai berulang-ulang. Juga mungkin tabiat harian seperti menjilat bibir, ya. Air liur kita ni dia ada enzim yang boleh menghakis lapisan perlindungan semula jadi pada bibir. Jadi bibir lebih mudah gelap, ya, bibir lebih mudah kering kalau kita buatlah tabiat tak bagus ni berulang kali, ya. Kadang-kadang kita rasa menjilat bibir tu boleh bantu lembapkan bibir, tapi sebenarnya ia boleh bagi kesan sebaliknya, jadi lebih teruk pula. Jika dilihat secara saintifik, kulit bibir memang sangat berbeza dengan kulit wajah. Kulit bibir jauh lebih nipis, hanya ada 3 hingga 5 lapisan sel berbanding kulit muka yang ada 15 ke 20 lapisan. Disebabkan kulit bibir ini nipis, bibir jadi lebih mudah sensitif, mudah kering, ya, apabila tidak dijaga dengan baik. Satu lagi, bibir juga tak ada pelindung melanin yang banyak, ya, seperti kulit di kawasan lain untuk melindungi kulit bibir itu daripada sinar UV. Jadi bila bibir tak cukup perlindungan, ia lebih cepat berubah warna, ia lebih cepat jadi kusam, ia lebih cepat gelap. Lebih-lebih lagi apabila anda selalu terdedah kepada cahaya matahari setiap hari, pencemaran persekitaran daripada udara, ya, persekitaran kita, dan juga bahan kimia dalam produk kosmetik seperti pewarna ataupun pewangi yang terlalu kuat. Bibir yang kering dan gelap, ya, anda akan perasan lipstick yang anda pakai pun tak naiklah dengan cantik pada bibir. Sebab bibir tu juga cenderung nampak kasar, nampak tak licin, tak smooth dan nampak tak sihat. Sebab itu penting untuk mula jaga bibir daripada awal kalau anda nak bibir yang cerah, lembap, pink secara semula jadi. Tak perlu pun rutin yang sangat rumit. Jadi apakah amalan ataupun rutin yang mencukupi, memadai untuk menjaga bibir? Cukup amalkan 2 langkah sahaja. Langkah melindungi dan langkah merawat. Itu sebabnya saya memang rasa penting sangat untuk anda pilih produk bibir yang bukan sekadar cantikkan bibir, tapi yang ada pelindung UV untuk bantu melindungi bibir anda sekali. Mari saya perkenalkan satu produk yang sangat best yang membuatkan bibir saya jadi lembut dan sekata. Ini dia Skin Made Lip Power Light Activated Maximum Boost Super Antioxidant Lip Serum. Ini adalah lip serum dengan SPF 50+ dan juga ada PA+++++, lengkap dengan perlindungan daripada UVB, UVA dan juga blue light. Apa yang buatkan lip serum ini lain daripada yang lain? Di dalamnya ada teknologi canggih iaitu X50, Pure White dan Oligopeptide 68 yang terbukti secara klinikal mampu mengurangkan penghasilan melanin sebanyak 50% untuk bibir yang lebih cerah dan sekata. Ada juga kojic acid dye
palmitate ya. Juga ada vitamin C, THDA, tetrahexyldicyl ascorbate dan ada juga resveratrol. This is very powerful antioxidants yang membantu merawat kekeringan dan memulihkan warna semula jadi supaya bibir tu jadi macam pinkish ya. Ditambah juga dengan actoin dan silymarin untuk bantu boost perlindungan sel kulit bibir sehingga 200%. Dan yang sangat best lip serum daripada Skinmate ini juga ada carrot seed oil dan licorice root extract untuk kekalkan kelembapan tanpa membuatkan bibir rasa melekit. Hanya perlu sapukan pada bibir setiap pagi dan ulang pakai bila perlu, terutama selepas makan ataupun minum. Hasilnya, bibir jadi lebih plump, cerah dan sihat sepanjang hari. Langkah seterusnya adalah langkah merawat. Waktu tidur adalah waktu terbaik untuk membaiki dan memulihkan kulit termasuk kulit bibir. Jadi anda boleh gunakan Skinmate Lip Elixir Overnight Maximum Treatment Pro Collagen Lip Mask. Produk ini boleh digunakan sebagai overnight treatment yang berfungsi macam sleeping mask tapi untuk bibir. Diformulasikan dengan bahan-bahan pro collagen tau. Ada banyak bahan baik menarik di dalam dia. Ada Matrixyl 3000 terbukti boleh tingkatkan penghasilan collagen sebanyak 117%. Ada juga Volufiline ya, boost volume bibir sebanyak 12% dalam masa 4 minggu penggunaan. Juga ada 10 peptide complex dan line fill, ini trademark ingredient untuk kurangkan garis halus dan beri efek bibir yang lebih anjal. Juga ada hexanoyl dipeptide 3 ya, ini sejenis peptide yang bantu tanggalkan juga sel kulit mati dengan lembut untuk tekstur bibir yang lebih halus. Tekstur lip mask ni dia tak melekit, dia ringan dan selesa untuk dipakai setiap hari. Bila disapukan sebelum tidur, lip mask ni bantu kunci kelembapan, pulihkan kekeringan dan beri kesan bibir yang lembut apabila anda bangun pagi. Seperti yang saya kongsikan tadi, amalkan 2 langkah sahaja sebenarnya untuk rawat bibir kering dan gelap. Siang, lindungi dan cerahkan bibir gelap dengan Skinmate Lip Power SPF 50 dan juga ada PA+++ di dalam dia. Malam ya, rawat bibir yang kering dengan Skinmate Lip Elixir Overnight Treatment. Ini sejenis lip mask lah. Konsisten. Please konsisten. Nak guna 2 produk ni kena konsisten. InsyaAllah anda akan nampak bibir anda nampak lebih sihat, lebih cerah dan tak perlu lagi pakai lipstick yang tebal sangat. Pakai sikit-sikit dah okey dah. Untuk tutup bibir yang gelap tu dah tak payah nak tutup-tutup sebab dah elok ya. Kalau anda alami masalah bibir yang sama atau ada rutin penjagaan bibir anda sendiri, jangan lupa kongsikan di ruang komen supaya kawan-kawan lain pun boleh belajar daripada anda juga tahu. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Kita bincangkan lebih banyak tips skincare. Thank you. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang. Ya. Subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan. Supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.